Resipi nasi goreng seafood putih cara buat cepat-cepat dah. Mula-mula kita buat air masuk dulu dah. Kita mai celur udang dengan sotong dia. Tu buh minyak sikit, buh garam sikit. Buat air gelegak dah kita buh udang dengan sotong masuk. Celur wis sampai sotong dengan udang tu masak dia. Agak tak masak dah kita kek naik sejak air dulu. Lepas tu kita mai goreng nasi pula dah. Mula-mula buh minyak. Lepas tu kita buh bawang putih. Tumis bawang putih naik bahu dulu. Boleh dah ke bertelur. Telur ni tu akan le ruati dah. Goreng biar telur masak kadang ni apa dah ni. Lepas tu kita buh nasi. Lepas buh nasi tu goreng sampai nasi tu gelam molek dia. Hak toko-toko tu penyek-penyek dia sikit dia. Boleh dah ke bersakar. Buat cicak-cicak tu akan le sudah setengah. Lepas tu sok ciri sikit. Goreng dia sikit, lepas tu kita buh kele, cili api tu masak. Lepas tu sok potong, goda motong ada. Lepas tu goreng wis apa kakah tu cuma molek. Mudah-mudah wis apa sayur tu masak dia. Resipi nasi goreng seafood ni mudah-mudah dah ni kita bagi tahu dia. Lepas tu sudah kecak tengok rasa lah mana. Kalau kira masak kita buh cicak potong masuk sikit gigi dia. Lepas tu kita goreng. Jangan lupa dah. Lauk kita rebus saat ni kita lupa kita bawa masuk. Tapi tak apa kakak nak kek buh dia. Lepas tu goreng wis rata molek dia. Taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita boleh rakit buh pinggir. Kalau piata menu ni jadi tak jadilah mana cuba komen ayat kita tak dah. Lepas tu jangan lupa kod like, kod share kita tak dah. Lepas kalau piah nak Sarawak cuba Sarawak tengok. Tak faham mana boleh komen tanya dah.